belia diingatkan supaya lebih berdaya saing bagi memastikan negara tidak ketandusan bakat kepimpinan yang dilihat penting dalam agenda pembangunan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata adalah penting membentuk belia yang mempunyai peribadi serta jati diri tinggi kerana ia dilihat sebagai intipati utama kepada keharmonian dan kesejahteraan negara. Di Melaka, kalau mereka tidak menyertai pertubuhan belia, mereka ketinggalan banyak perkara. Jadi untuk mengetahui banyak perkara, sertailah pertubuhan belia dan yakinlah pertubuhan belia ini akan membina individu-individu yang sejahtera, yang akhirnya akan membina sebuah negara yang sejahtera, yang sihat dari segi jasmani, emosi, rohani dan inteleknya, dan akan membawa kemajuan dan kemakmuran negara di masa hadapan. Beliau berkata dalam usaha mencapai matlamat, belia perlu meletakkan diri sebagai penggerak kepada wawasan negara dan pembina tamadun unggul seterusnya menjadi masyarakat yang dihormati di seluruh dunia. Semangat itu sebenarnya datang daripada semangat kebersamaan. Kita sebagai pemimpin seorang, kita tidak boleh melakukan banyak perkara, tetapi kita banyak orang, kita akan boleh melakukan pelbagai perkara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Melaka di Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan Bandar Hilir pada Ahad. Hadir sama Isteri Ketua Menteri Datin Seri Fadilah Abdullah, Barisan Esko Kerajaan Negeri, Barisan Kepimpinan Negeri, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Muhammad Fauzi Arifin serta Presiden Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM Muhammad Ridhan Muhammad Ali.